Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrana Aliani binti Roslan, ID Matrik I23106737. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan tentang pengenalan, iaitu kolaborasi dan juga komunikasi bagi antara ibu bapa dan juga guru amatlah penting untuk memastikan perkembangan kanak-kanak di tadika maupun di rumah. Okey, pembelajaran kanak-kanak ni berlaku bukan sahaja di sekolah, malah terjadi juga di rumah. Okey, kerjasama ibu bapa ni dan juga guru amatlah penting kerana memantau perkembangan kanak-kanak dari segi kognitif, sosial, emosi dan juga fizikal. Okey, ibu bapa juga dapat membantu dengan berkongsi maklumat tentang tingkah laku anak di rumah. Turut juga cikgu dapat berkongsi tentang kecerdasan, aktif dan juga tingkah laku murid di sekolah. Okey, tujuan kajian ini adalah untuk memfokuskan seorang kanak-kanak yang bernama Ali ataupun nama samaran beliau adalah Ali. Okey, ini kerana kita ingin meneliti bagaimana kolaborasi dan juga komunikasi antara guru dan juga ibu bapa dapat membantu serta meningkatkan keberkesanan penilaian bagi kanak-kanak tersebut. Okey, sebagai contoh komunikasi ini perbincangan tidak formal, laporan perkembangan anak-anak secara berkala dan juga aplikasi komunikasi digital. Okey, seperti yang kita tahulah, tiga-tiga ni amatlah sering dilakukan oleh pelbagai semua tadika. Sebagai contoh macam report card day, hari bertemu waris, dan juga komunikasi menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Okey, beberapa contoh tersebut dapat membantu juga perkembangan kanak-kanak secara tidak langsung. Okey, saya akan teruskan juga dengan latar belakang. Saya akan memberi sedikit latar belakang tentang kanak-kanak ini yang bernama Ali. Okey, Ali ni bersekolah di sebuah tadika swasta yang berasaskan pembelajaran dengan bermain. Okey, perkembangan Ali ni agak sederhana dan juga normal, tetapi tetap perlukan sokongan. Ini kerana guru dapati tentang tingkah laku Ali ni tidak sama di sekolah maupun di rumah. Sebagai contoh, di sekolah Ali ni agak pasif kanak-kanaknya dan kurang komunikasi, kurang bersosial walaupun guru melakukan aktiviti secara berkumpulan. Namun apabila guru dapat mengetahui sedikit maklumat ataupun tingkah laku Ali di rumah, ibu bapa mereka mendapati bahawa dia sangatlah aktif, sangat rajin, kerap berkomunikasi dan agak bertentanganlah dengan di sekolah. Dari situ guru dapat mendapati bahawa Ali ni kurang mempunyai keyakinan diri, kurang berkomunikasi secara lisan, interaksi sosial dia juga berkurangan, serta namun di rumah dia lebih aktif dan juga berani dalam berkomunikasi. Assalamualaikum, nama saya Puteri Nur Afika Adriana binti Megat Yaakob. Nombor matrik I23106953. Terdapat beberapa bentuk kolaborasi antara guru dan ibu bapa yang berlaku dalam kajian KIS ini. Yang pertama adalah melibatkan pertemuan atau perjumpaan secara formal atau tidak formal antara guru dan ibu bapa secara berkala. Hal ini kerana melalui pertemuan ini, guru semestinya dapat berkongsi hasil penilaian terhadap perkembangan, khususnya dalam aspek kemahiran tertentu sama ada dalam pertuturan dan tahap keyakinan diri semasa aktiviti lisan di dalam kelas dijalankan terhadap Ali yang merupakan salah seorang murid yang terlibat sepanjang proses penilaian dilakukan dalam kajian KIS ini. Selain daripada pertemuan antara ibu bapa dan guru, komunikasi juga turut dijalankan secara atas talian antara guru dan ibu bapa murid tersebut. Hal ini kerana melalui komunikasi secara atas talian,
dapat memudahkan maklumat yang disampaikan dengan segera dan fleksibel untuk berhubung tanpa mengira tempat, waktu dan pengangkutan dengan menggunakan pelbagai medium sama ada melalui WhatsApp, Google Meet, Microsoft Teams dan sebagainya. Sebagai contoh, guru menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkongsi maklumat terkini tentang keadaan ahli semasa berada di dalam bilik darjah, memaklumkan aktiviti-aktiviti pembelajaran harian, memberikan cadangan-cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan di rumah dan juga berkongsi berkenaan dengan perkembangan positif ahli dalam pelbagai aspek dari hari ke hari. Bukan itu sahaja, kolaborasi ini juga melibatkan guru untuk menyediakan laporan penilaian berkenaan dengan perkembangan murid yang terlibat secara berkala yang merangkumi aspek kognitif, emosi, bahasa, fizikal dan sebagainya. Laporan ini bukan sahaja untuk menilai dari segi perkembangan akademik, tetapi juga turut untuk menekankan kemajuan dari segi keyakinan diri dan perlibatan dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam kelas yang boleh menjadi rujukan yang terbaik kepada ibu bapa ahli untuk merancang sokongan pembelajaran yang bersesuaian yang boleh dijalankan di rumah ahli. Terdapat juga beberapa sokongan ibu bapa dalam pembelajaran dan penilaian yang bersesuaian dan untuk dilakukan di rumah selari dengan keperluan perkembangan murid tersebut. Antaranya, ibu bapa boleh memberikan sokongan dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan bagi merangsang perkembangan anak. Hal ini kerana sokongan ibu bapa sangat penting untuk merangsang perkembangan anak kerana mereka adalah individu yang paling dekat dan hampir dengan anak-anak setiap hari yang boleh menjadi suri teladan yang positif kepada anak-anak. Contohnya, aktiviti yang boleh dijalankan adalah ibu bapa mengajak ahli untuk bermain aktiviti main peranan ataupun bercerita. Jika main peranan, ibu bapa boleh mengajak ahli untuk berlakon menjadi doktor, ahli astronomi, guru, pembaca berita dan sebagainya supaya dengan matlamat dapat membantu ahli meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran komunikasi secara lisan. Oleh itu, melalui aktiviti ini, ahli dapat menggalakkan untuk dirinya menyatakan pendapat dan berinteraksi secara spontan tanpa sebarang tekanan formal, iaitu bersifat santai. Selain itu, ibu bapa juga boleh memberikan sokongan terhadap perkembangan sosial dan emosi anak. Hal ini kerana memandangkan ahli ini lebih kurang keyakinan diri dalam berinteraksi secara berkumpulan. Ibu bapa ahli boleh menggunakan beberapa medium interaksi secara berperingkat-peringkat. Contohnya bermain bersama adik-beradik, sepupu atau rakan sebaya dalam kumpulan kecil dahulu. Melalui pendekatan ini, sedikit sebanyak dapat membantu ahli untuk menyesuaikan dirinya dengan dalam interaksi sosial melalui suasana yang selamat dan selesa. Ibu bapa juga digalakkan untuk memberikan peneguhan positif seperti pujian dan galakan apabila ahli berjaya memberanikan diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh itu, sokongan emosi ini sangatlah penting untuk membantu membina keyakinan diri dan perasaan selamat dalam diri kanak-kanak tersebut. Yang terakhir, ibu bapa juga boleh memberikan sokongan dalam penilaian pembelajaran dengan melaksanakan penilaian tidak formal melalui pemerhatian harian di rumah. Contohnya, ibu bapa ahli ini boleh merekod perkembangan ahli dari segi pemerhatian, dari segi keupayaan berinteraksi,
kebolehan menyampaikan idea dan tahap pelibatan dalam aktiviti sosial yang dijalankan atau dilakukan di rumah. Melalui penilaian tersebut, ibu bapa boleh mengumpul hasil kerja atau rakaman aktiviti seperti lukisan, aktiviti bercerita ataupun video pendek yang dilakukan oleh ahli sepanjang berada di rumah. Oleh itu, bahan ini boleh dijadikan sebagai bukti sokongan dalam penilaian perkembangan ahli secara berterusan, dan maklumat yang diperolehi dapat dikongsikan bagi membantu guru untuk memahami perkembangan ahli secara holistik dan inklusif. Baik, kolaborasi antara guru dan ibu bapa. Poin saya yang pertama adalah peranan guru amat penting dalam memastikan ibu bapa memahami hasil penilaian dan keperluan pembelajaran murid secara menyeluruh dan bukan sahaja menerima keputusan penilaian. Baik, di sini guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan ibu bapa ini benar-benar memahami maksud sebenar penilaian yang dijalankan dan bukan sahaja mengetahui keputusan atau tahap pencapaian murid tersebut. Pemahaman ini amat pentinglah supaya ibu bapa dapat menyokong anak-anak mereka dalam pembelajaran mereka secara berkesan di rumah. Seterusnya, guru bukan sahaja bertindak sebagai pentaksir, malah sebagai pemudah cara dan penyampai maklumat yang jelas, beretika dan mudah difahami oleh ibu bapa. Selain menilai perkembangan murid, guru juga bertindak sebagai pemudah cara dan yang menghubungkan maklumat antara sekolah dan rumah. Guru perlu menyampaikan maklumat penilaian yang jelas, beretika dan secara profesional lah, agar ibu bapa berasa yakin dan dihargai dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Dan seterusnya, penjelasan hasil penilaian perlu menggunakan bahasa yang mudah dan tidak teknikal, serta disesuaikan dengan tahap pengetahuan ibu bapa bagi mengelakkan salah tafsir. Baik, penjelasan hasil penilaian hendaklah menggunakan bahasa yang mudah difahami dan tidak terlalu teknikal. Hal ini penting kerana tahap pengetahuan ibu bapa adalah berbeza-beza. Penggunaan bahasa yang sesuai dapat mengelakkan salah faham atau tafsir negatif terhadap perkembangan anak mereka. Yang terakhir adalah guru menghuraikan tahap pencapaian, kekuatan murid dan aspek yang memerlukan sokongan dengan menekankan bahawa penilaian bertujuan menyokong perkembangan dan bukan melabel kelemahan anak-anak mereka. Penilaian ini bertujuan untuk membantu perkembangan murid secara berterusan dan bukannya untuk melabel kekurangan murid tersebut. Oleh itu, guru perlu menghuraikan tahap pencapaian murid ini dengan seimbang dan iaitu menjelaskan kekuatan yang telah dicapai oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Syahira binti Syaiful Nizam. Nombor kad matrik I23106875. Seterusnya adalah kesan kolaborasi terhadap penilaian murid. Di sini secara tidak langsung, kolaborasi antara guru dan ibu bapa telah membantu guru dalam penilaian murid. Hal ini demikian kerana melalui penilaian murid, guru dapat mengenal pasti kekuatan akademik anak murid mereka, sumber maklumat penting dan juga ini akan membantu guru untuk merancang dan melaksanakan serta menambah baik lagi proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Okey, di sini kita akan mulakan dengan kesan pertama iaitu dapat meningkatkan prestasi murid. Hal ini demikian kerana hubungan komunikasi antara guru dan ibu bapa dapat membantu guru untuk mengenal pasti tahap akademik anak ini dan juga kesesuaian kesekitaran mereka serta dapat mengetahui kekuatan dan juga kelemahan murid ini.
Ini dapat membantu guru untuk merancang lagi pembelajaran dan pengajaran di dalam Bilik Gajah yang lebih berkesan. Yang seterusnya adalah kesejahteraan emosi murid. Murid akan berasa lebih selamat dan juga dihargai apabila dia menerima sokongan daripada guru dan juga ibu bapa. Kalau di sini kita contohnya Ali, dia menerima pujian dan galakan daripada kedua ibu bapanya dan juga guru di sekolah. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa nanti Ali akan berasa lebih bermotivasi dan lebih bersemangat dan berkeyakinan diri untuk menerima penilaian murid yang lebih positif terhadap dirinya. Maka kita dapat lihat bahawa kolaborasi terhadap ibu bapa dan guru ni membantu murid untuk menjadi lebih yakin terhadap prestasi akademik mereka. Assalamualaikum, saya Nur Haliza binti Abdul Rashid, I23106967. Saya akan menyambung kesan kolaborasi terhadap penilaian murid. Yang ketiga adalah mengesan awal kelemahan pembelajaran terhadap murid. Hal ini kerana dengan komunikasi di antara ibu bapa dan guru dapat mengecam kelemahan seseorang individu iaitu murid dengan lebih awal daripada perkara itu menjadi serius, seperti tak boleh membaca walaupun dah umur 5 tahun tapi masih tak boleh baca. Lepas tu tak boleh tulis, tak reti mengeja. Contoh dia ialah ibu bapa Ali memberitahu kepada guru Ali bahawa Ali tak dapat membaca di rumah. Dia tak pandai baca. Walaupun dia umur 5 tahun tapi dia masih berpetah-petah. Dengan tu guru dengan ibu bapa dapat mengambil tindakan yang segera dengan merujuk kepada doktor pakar kanak-kanak untuk rawatannya seterusnya. Seterusnya, kesan kolaborasi terhadap penilaian murid yang keempat ialah dapat meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan penilaian murid. Okey, sebab kenapa cakap macam ni? Maklumat penilaian yang diperolehi bukan hanya bergantung kepada pemerhatian guru di dalam bilik gajah, tetapi ibu bapa yang di rumah pun boleh memberitahu pada guru apa yang kanak-kanak tu buat. Contohnya macam di rumah Ali membuat kerja rumah tetapi di tadika dia kurang aktif. Dia tak nak buat kerja. Daripada situ ibu bapa dan guru berbincanglah penyebab kenapa Ali jadi macam tu. Okey, akhir sekali kesan kolaborasi terhadap penilaian murid yang kelima, yang terakhir sekali ialah dapat membantu mewujudkan kesinambungan penilaian antara rumah dan sekolah. Hal ini disebabkan oleh pendekatan penilaian yang selaras membolehkan murid menerima bimbingan yang konsisten tanpa kekeliruan. Contoh dia, guru Ali berkongsi rubrik penilaian dan kaedah pembelajaran dengan ibu bapa. Lalu, ibu bapa dapat membantu Ali membuat ulang kaji dan latihan di rumah berdasarkan kriteria yang rubrik yang guru sediakan. Contoh dia macam pukul 9 malam Ali kena belajar bahasa Inggeris. Lepas tu pukul 10 tu Ali dah boleh macam buat latihan. Lepas tu terus tidur.
Selain itu juga, apabila guru dan ibu bapa berkongsi kaedah, jakaan serta maklum balas penilaian yang sama, murid akan lebih mudah memahami kehendak pembelajaran dan penilaian yang ditetapkan oleh guru. Sekian, terima kasih. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan diskusi kita tentang cabaran dalam kita mengetengahkan kolaborasi. Okey, apa yang kita faham, kolaborasi ni dia ada manfaat yang tersendiri, tapi dalam manfaat tu kita perlu juga atasi sebarang cabaran yang ada. Contoh yang pertama saya boleh terangkan, kita ada cabaran dari segi jurang komunikasi dalam teknologi. Andai kata saya katakan banyak guru yang sudah berjaya guna teknologi dengan baik, iaitu sebarang perkembangan kanak-kanak disampaikan melalui online. Okey, contohnya macam WhatsApp, Telegram kepada ibu bapa. Tapi isunya di sini adalah ada segelintir ibu bapa yang bila menerima sebarang maklumat, berkemungkinan mereka tidak memberi imbalan balik. Contohnya macam dari segi respon ataupun sebarang cadangan penambahbaikan, just dia menerima tapi tiada two-way communication. Itu kalau kita faham dari segi interaksi tu kurang efisien. Jadi sebab itulah perlu adanya two-way communication walaupun kita gunakan kecanggihan teknologi. Okey, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita tengok pula mungkin saya dapat huraikan adanya dari segi kekurangan pertemuan secara fizikal untuk pihak ibu bapa dan pihak guru saling bermesyuarat. Contohnya, kalau di sekolah kita adanya PIBG ataupun kita ada mesyuarat tahunan, mesyuarat bulanan. Jadi, bila ada mesyuarat ni, pihak guru dengan pihak ibu bapa boleh bersemuka. Bila bersemuka, maklumat yang kita nak sampaikan tu lebih jelas. Sebab apa lebih jelas? Sebab kita melibatkan pelbagai panca indera pada situasi perbincangan tersebut. Contohnya, kita dapat hayati dengan ekspresi wajah, kita dapat dengan lebih jelas bila kita berada dalam situasi perbincangan yang jelas, terang dan bagus. Jadi kita akan mudah faham dan kita akan mudah berkongsi pendapat untuk kita lakukan sebarang penambahbaikan. Okey, itu yang kedua. Okey, kalau untuk yang ketiga, kita adanya cabaran apabila kita tidak mengeluarkan panduan ataupun kita tak keluarkan guideline untuk ibu bapa membantu kanak-kanak belajar dekat rumah. Okey, mudah saja kiranya macam di sekolah kanak-kanak dah belajar. Okey, kalau di rumah pun dia perlu belajar tapi secara lebih tak formal lah. Okey, dekat sini adanya respon ataupun adanya tanggungjawab ibu bapa untuk membantu kanak-kanak. So, bila ada guideline daripada guru, ibu bapa mudah untuk tengok perkembangan kanak-kanak dekat rumah. Jadi, sebarang data atau maklumat perkembangan kanak-kanak boleh selepas itu dikongsikan kepada guru supaya adalah penambahbaikan dari segi untuk bantu perkembangan kanak. Okey, dekat sini antara ketiga cabaran ni kita dapat tengok walaupun kolaborasi ni bagus tetapi dia ada juga cabaran-cabaran yang kita kena atasi dengan baik dari semasa ke semasa, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Nur Emilia Farisha binti Azman. ID matrik saya I231067995. Saya akan membincangkan tentang cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi di antara ibu bapa dan juga guru di dalam proses penilaian di bilik darjah. Okey, cadangan saya yang pertama adalah meningkatkan penggunaan teknologi seperti aplikasi komunikasi untuk ibu bapa dan juga guru. Saya mencadangkan penggunaan aplikasi seperti WhatsApp dan juga Telegram sebagai salah satu platform yang boleh digunakan bagi ibu bapa dan juga guru untuk berhubung antara satu sama lain. Melalui teknologi ini, ibu bapa dapat memantau anak-anak mereka secara berterusan tanpa perlu membuat pertemuan secara bersemuka. Selain itu, cadangan penambahbaikan yang kedua adalah
mengadakan pelaksanaan perjumpaan secara berkala. Melalui hal ini, ibu bapa dapat memahami apakah kekuatan, apakah kelemahan dan juga apakah yang diperlukan oleh kanak-kanak terhadap pembelajaran mereka sebenarnya. Dan melalui perbincangan secara langsung, ibu bapa dan juga guru dapat menetapkan matlamat pembelajaran yang sesuai mengikut tahap perkembangan kanak-kanak. Cadangan penambahbaikan yang seterusnya adalah menyediakan panduan kepada ibu bapa tentang cara menyokong pembelajaran anak di rumah. Okey, sebagai contohnya, mengadakan rutin harian pembelajaran. Contoh seperti 10 minit untuk aktiviti membaca, 10 minit untuk aktiviti menulis dan lagi 15 minit untuk aktiviti-aktiviti kreatif. Melalui kesinambungan di antara pembelajaran di rumah dan juga proses penilaian di sekolah, ini dapat membantu murid untuk memahami sesuatu pembelajaran itu dengan lebih bermakna dan juga lebih berkesan.